A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah siri yang kelima, tadabbur keindahan kalimah Al-Quran yang kita manfaatkan daripada buku Menghayati Keindahan Kalimah Al-Quran, Satu Lafaz Pelbagai Makna. Dan kita masih lagi pada topik keindahan kalimah al-basyarah di dalam Al-Quran, iaitu pada poin yang kelima. Ada juga di dalam Al-Quran kalimah yang diambil daripada kata akar yang sama daripada perkataan al-basyarah, iaitu ba, shin, ra, merujuk kepada kalimah basyir. Kalau kita rujuk pada muka surat 3, tengok pada muka surat 3 bahagian bawah tu, iaitu penggunaan kata basyir pada ayat surah At-Taubah ayat 3, firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim. Perhatikan kepada kalimah basyir. Kalimah basyir dekat sini, secara ringkasnya dia bermaksud kiasan, celaan ataupun sindiran terhadap orang kafir. Untuk lebih faham, terus saja tengok pada buku masing-masing. Lafaz basyir pada ayat ini merupakan variasi kalimah dari akar kata yang sama, iaitu ba, shin, ra, yang membawa makna berilah berita gembira. Baik, sekarang kita nak cuba faham apa kaitannya kalimah basyir ini dengan penggunaan kata yang lain yang berakar kata daripada ba, shin, ra. Kenapa dalam ayat ini Allah Ta'ala gunakan lafaz basyir? Kalimah basyir ini bukan sekadar berita biasa yang sekadar singgah kemudian berlalu pergi, tetapi ia merupakan berita yang menembus emosi. Kenapa disebutkan sebegitu? Sebab kaitan kalimah basyir ini ialah seperti yang kita faham pada penggunaan kalimah basyar. Kenapa manusia disebutkan dengan basyar di dalam Al-Quran? Kerana manusia adalah makhluk yang diseliputi oleh kulit. Ada kaitannya dengan kulit. Sama juga dengan kalimah basyir ini. Bila mana Allah Ta'ala sebutkan dengan lafaz basyir dan berilah berita gembira. Yang mana berita gembira itu sehingga memberi kesan fizikal pada kulit wajah, yang mana berlakunya eraksi kulit secara spontan kerana terkejut barangkali ataupun kerana mendapat penghabaran yang disukai. Cuma dalam ayat ni dia agak luar biasa kerana penggunaan berita gembira kepada sesuatu yang mengundang kecelakaan, sesuatu yang memudaratkan, iaitu merujuk kepada azab. Jadi Allah Ta'ala gunakan penggunaan kata basyir ini kerana untuk menambah kesan pada makna. Malah kalau kita perhatikan pada pemahaman kalimah basyir ini, berkait dengan kesan pada kulit wajah. Sebab kulit ini adalah merupakan permukaan reaksi tubuh yang paling jujur. Maksudnya kalaulah contoh orang tu seronok, kita nampak pada wajah dia berseri-seri. Kalau dia ni sedih, kita nampak wajah yang suram begitu. Jadi Allah Ta'ala gunakan lafaz ini, lafaz yang sesuai, lafaz yang tepat bila mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak menunjukkan kepada sesuatu yang kita perlu fahami pada konteks ayat. Kalimah basyir biasanya membawa makna berita menggembirakan.
Itu kalau ikutkan pada kebiasaan lah, pada ayat-ayat yang lain, dia membawakan ayat tentang nikmat, ganjaran syurga. Tetapi di sini digandingkan dengan lafaz bi'adzabin alim. Maksudnya apa? Diperintahkan kepada Nabi SAW untuk sampaikan berita gembira kepada orang-orang kafir dengan kedatangan azab. Tu pelik tu. Kalaulah berita gembira, benda yang seronok, benda yang menggembirakan. Tapi sebaliknya, berikan berita gembira dengan kedatangan azab. Untuk pemahaman semua. Ini bukan kebetulan ataupun lebih teruk bukan kesalahan bahasa, tetapi pilihan retorik yang sangat sengaja untuk menggoncang jiwa pendengar. Ada sebab kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan lafaz basyir. Jadi maksud ayat ini bukanlah betul-betul berita gembira asal makna itu, tetapi ia merupakan kiasan untuk mencela orang kafir. Realitinya, berita gembira digunakan untuk sesuatu yang dinanti-nantikan atau sesuatu yang menyenangkan, bukannya ancaman azab. Jika memahami konteks ayat ini, seolah-olah ayat ini menyatakan azab itu pasti datang. Seperti pasti datangnya berita gembira. Ayat ini memberi kesan terhadap mereka yang selalu memandang azab sebagai dongeng atau menganggap ancaman Allah tidak serius. Jika kita memahami pada konteks ayat, ayat ini merujuk kepada orang yang bersungguh-sungguh menentang kebenaran. Bahkan mereka tidak heran terhadap ancaman azab yang disampaikan oleh Nabi SAW. Maksudnya apa? Jika ayat yang mengandungi ancaman pun tidak memberi kesan, mungkin masalahnya bukan pada ancaman, tetapi masalahnya ialah pada hati mereka. Jadi sebab itu Allah Ta'ala datangkan bentuk ayat ni dengan satu bentuk ayat yang pelik tau. Kan? Dia berita gembira tapi mengaitkan berita gembira tu dengan azab. Daripada sinilah yang kita nampak dengan jelas pada sudut penggunaan kalimah basyir tu. Cukup dengan satu lafaz, basyir, mampu untuk menggoncangkan jiwa mereka. Jiwa orang-orang yang seolah-olah memandang azab ni benda yang tak berlaku. Ia adalah satu benda yang dongeng ataupun hanya sekadar acah-acah. Tapi dengan penggunaan kalimah basyir, membuatkan hati mereka ni tertanya-tanya. Maka ini antara faedah kan. Kenapa digunakan kalimah basyir. Dan jika kita merenungi, menghayati dengan lebih mendalam, kan, renung dengan teliti, kita akan sedar bentuk ayat ni sangat menarik. Bentuk ayat ni sangat menarik. Bila Allah Ta'ala sebut, وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Dan berilah berita gembira, wahai Muhammad, kepada orang-orang kafir, bahawa mereka akan ditimpakan dengan azab yang tidak terperi sakitnya. Kalau kita faham, sebenarnya bentuk ayat ni, dia sama konsepnya dengan istidraj. Dan kalaulah kita faham apa itu istidraj, istidraj ni bahasa mudahnya ialah ujian kesenangan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang bergelumang dengan maksiat. Bahasa mudahnya macam tu. Ataupun kalau kita nak faham lagi, orang ni rezekinya melimpah ruah. Tapi mereka tidak
taat pada perintah Allah. Solat tidak, tutup aurat tidak, apa saja yang Allah Ta'ala perintah tak buat. Jadi apa saja yang mereka dapat tu, nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala beri dari sudut harta dan sebagainya, kedudukan, pangkat dan sebagainya itu bukanlah satu nikmat, tetapi ia adalah istidraj daripada Allah Ta'ala. Maksudnya Allah Ta'ala buat macam mana? Allah biarkan mereka dalam keadaan seronok dengan dunia sehingga mereka lupa pada akhirat. Baik. Berbalik pada konteks ayat. Ayat ni dia bertujuan untuk beri ancaman azab tapi menggunakan lafaz basyir, berikan berita gembira. Samalah seperti yang mana istidraj, orang tu dalam keadaan seronok gembira dengan rezeki yang melimpah ruah. Dia merasakan seronok benda itu. Sedangkan keseronokan itu akan membawa kepada kebinasaan. Keseronokan itu akan menyebabkan mereka akan diazab di akhirat kelak. Jadi sebab itu disebutkan di sini, ayat ni kalau kita merenungi dengan lebih mendalam, dia sama konsepnya dengan istidraj yang dikenakan pada orang-orang tertentu. Rezeki melimpah ruah bukan sebab Allah Ta'ala reda, tetapi istidraj supaya mereka terus hanyut dengan dosa dan akhirnya mati dalam keadaan su'ul khatim, mati dalam keadaan-keadaan yang tak elok, dalam keadaan buruk, dan yang paling teruk di akhirat mereka kena azab dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi faedah bagi orang beriman, bila mana kita mendapat sesuatu nikmat, hendaklah kita mensyukuri nikmat tersebut. Dan bila kita dapat nikmat yang pelbagai ni, kita akan beringat. Jangan terlalu seronok sangat berpada-pada dengan nikmat yang ada. Jadi dia ibarat menjadi satu penggerak lah kepada kita. Kalau kita mendapat nikmat yang pelbagai ni, ingat, beringatlah. Jangan terlalu seronok sangat dengan nikmat tersebut. Baik, sebagai penutup, refleksinya. Apa yang patut kita dapat daripada ayat ini? Mungkin ada di kalangan kita selama ini merasa lega dengan kebatilan. Maksud merasa lega dengan kebatilan ni apa? Contoh, tak solat pun tak rasa apa-apa. Kalau ambil hak orang, contoh mencuri ke menafikan hak orang, ataupun seronok dengan benda-benda maksiat, ataupun dan merasa terancam dengan kebenaran. Contoh, bila mana kita dengar tazkirah, kita rasa terganggu dengan apa, dengan teguran yang disampaikan oleh ustaz dan ustazah, kita merasakan benda tu kita rasa tak selesa lah. Okay. Jadi mungkin selama ni kita berasa sedemikian, tetapi jika mereka mendengar ayat ni, ni orang-orang yang dimaksudkan ini, kalau dia mendengar ayat ni betul-betul ditadabbur, pastinya membuatkan mereka berfikir sesuatu. Kenapa azab disebut dengan berita gembira? Jadi sebagai peringatan kita bersama, pernah tak kita rasa tenang walaupun sedang melanggar perintah Allah? Fikir-fikirkan. Kalau pernah, ada something wrong lah pada hati kita. Wallahu a'lam bissawab.